nak jalan tengok berapa dia punya transmission ni? Tak cek pun. 6 ah? 6 kot. Ini syok tu, pelang kan? Sebab dia ringan. Walau motor ni nampak Apa macam masuk mulut? Apa masuk mulut? dia punya handling pun dekat. Dekat tengah rekod ni. Dia punya handling ni memang best lah. Macam dengan syok kan? Pasti. Dah serius. Yang habis nak naik tu dah aku dah kata dah. Buat terbalik lagi. Sinyal tau. Tapi serius. Motor ni memang walaupun dia nampak besar, bagak, tapi handling dia memang macam bawa kapcai lah. Panas-panas lagi. Sebab Gentra yang Cik, depan tanya. Sebetul-betulnya motor ni nama apa? dia nama apa kan? Kita hide display dekat ada W motor lah. Dia ada W motor. Ada W motor lah. Nama special untuk dia? Sana. Okey, dia ni katanya W motor lah. Bawah W motor. Bawah W motor, tapi dia punya nama rasmi dia tu masih lagi nanti tengah duk cari lagi. Kita masih Google lagi cari. Sebab Ni V600. V600 bermaksud Yang depan sebut Pi tu apa dia? Ni nama dia punya brand. Oh, nama brand dia Pi. Pi motor. Pi motor. Pi tu dia Pi. Yalah Pi. Okey, kalau di China nama dia Pi lah korang. Okey, China ada Pi mai kat sini. Kita rebrand balik dengan W motor punya nama lah. Bawah dia. Dan So, dia datang ada macam 3 display kat sini. okey. So dekat sini yang betul-betul dia yang depan ni TFT. Mesti berapa Oh besar. Kemasan tu besar. Dalam sejengkal lebih kan. Ni mungkin tak sampai 12 inci lah. Lebih kurang tu lah, 10 tingkat. inci ada tu. Lebih 10 inci lebih. 10 inci lebih tu. Kalau Belah kita kanan sekali dia punya RPM. dan ni RPM. Semua digital lah. Semua digital. RPM yang ni dia punya speed dia lah Okey. dalam digital. Dia ada speaker. Speaker pun ada ni. Oh, speaker. Kita pasang kat mana dia punya cassette player dia kat mana? kena Bluetooth. Tadi depa test tadi kita kena Bluetooth dengan dia. Oh, kena pakai Bluetooth lah. Tak boleh pakai cassette kan. Tak cassette tak ada. Cassette aku tak ada jual dah ni. Dia ada USB kiri kanan ni. Okey, tu dah tu. Dia ada Type C pun ada, USB A pun ada. Okey. C ada A kiri kanan dah. Jadi Tu yang banyak megah-megah tekan apa button-button tu. yang ni mungkin check untuk display ni sebab dia punya button dia dekat sini nampak ni. Kita nak enter pun dekat sini. Dia kalau ikut CC dia tadi dia kata apa 600. 600 V600. Maksud dia enjin V lah. Enjin V 600 cc lah. Bagi gambaran penuh motor ni tak tunjuk. Saya kita berhenti baru kita tunjuk bagi rahsia dulu. Okey, kita rahsia dulu. Okey, jom. Jadi kita try tengok jalan dia macam mana dia punya gear dia macam mana. Dia macam motor biasa. Tu macam motor besar lah macam jalan dia ni. Jalan dia. Okey, Dia nampak macam kereta ke besar. punya handlebar dia tu maluan. Tapi kono taklah teruk sangat. Dia tak ada lah. Kena dia macam bawa skuter. Aku kan bila aku bawa motor ni, aku teringat model Kawasaki Voyager dulu-dulu. Kawasaki Voyager. Tahun 80-an dulu kan. Yalah, Motor yalah. Voyager, dia lebih kurang macam ni lah. Gaya-gaya dia tu. Gaya-gaya Voyager lah. Gaya-gaya Voyager Voyager. 4000 cc lah. Voyager 1600 kot. 1600 cc. Gila, zaman tu dah ada 1600 cc. Dia pakai generator tu. Boleh, okey. Geng kita tu tak tu. Geng kita tadi tu. Oh tu. Dia pun tengah nak review tu. So ni kita boleh tengok dekat sini. Ni dia punya speedo dia belah kiri. Sebelah kanan tu RPM. Kanan RPM. Oi, ada kamera lah. Tapi itulah nak takkanlah motor canggih ni tak ada kamera. Mesti ada. Kamera depan belakang kan, depan saja kan, kiri kanan pun ada. Semua ada kamera ni. Kita test tengok dia nak tengok kamera je tak macam mana dia boleh sign ada kamera. Tak mana ada kamera kita tak tengok. Punya. Pasal ada orang potong saat ni. Ada orang potong kita saat ni kan. Oh, bila ada orang potong masa kita bergerak kot. Masa berhenti dia tak ada. Dia ciri-ciri safety tu. Bila orang potong ada keluar kamera tu. Aku tak pasal. Dia macam nampak ada saat ni kan. Terus kilau. Ni kita test ni dalam kawasan kilang Enforce saja. So, Jadi kita tak pakai helmet lah. kita santai-santai lah. Ha. Tapi sebenarnya salah lah kalau ikutkan tak boleh lah. Tapi yalah kita kadang-kadang tu nak demo. kita nak main dekat dia saja, kita nak test dia punya performance yang santai-santai, bukan nak pulah gila-gila. Ni kita lebih pada basic je lah. Basic lah. Cerita tentang pancin semua lah. Okey. Apa? So, Okay.
Motor ni pun kita tengok pun kadang-kadang nak tergelak kan. Pasal apa tu? Jom kita pergi depan sikit, kita nak tengok dia punya kita nak ambil view full dia tu. Ada. Bunyi dia macam lemak juga. Padan lah dia nak multi-cc kan. Dia pakai enjin V kan. MV. Tak, kita ingat nak pergi Ponti Tapu takut tak curi, tapu teduh. Teduh Boleh sikit tak dia tu? tak lepas kot. Lepas kot tu? Sangkut tu. Dah kot sang ni. Wih, sangkut tu. Ya. Tu. Asal kaki hang tahu. Okey. Dia kalau sangkut jalan. Okey, inilah dia punya gambaran yang sebenarnya jentera yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Yang dikatakan memakai enjin 600cc V, dia punya ini V lah noh, dia punya enjin dia, enjin V. Mari kita tengok secara penuh dia punya penampakan dia tu. Kalau dekat depan ni memang nampak bagak gila. Dan belakang ada box ni. Box kau nak tepi ni nah. Dia punya box ni dia macam bersambung dengan body lah. Dia bukan buat asing. Dia punya side box lah. Yang box ni memang dia ada attach lah kat atas kan, box belakang ni. Tapi yang side box ni tu memang best lah. Nampak macam ala-ala apa, klasik-klasik sikit kan. Okey, ni dia punya Gear dia. belah bahagian gear tu dia. Tengok batang gear dia. Dia liver dia tebok je kan. Mana gear reverse dah tahu tak? Dia tak ada gear reverse dia. Oh tak ada. Ingat ada gear reverse. Tak, saya nak tunggang kan. Okey, nak tengok. Saya nak tunggu batik tengok ni. Okey. Nampak ni dia buat gambar double stand tu. Nanti tak nak fokus ke? Okey. Nampak tu gambar double stand tu. Okey. Satu nak pasang, satu nak buka double stand. Pasang maksudnya? Nak turun motor dengan naik motor dah. Okey. Maksudnya masa nak parking ke mana? Nak parking kat bawah ni. Tekan bawah. Okey. So, saya tekan jangan lepas. Lagi motor ni akan terangkat. Nanti tak? Okey. Kita tengok. Apa yang terangkatnya? Oh, tu dia. Oh, menarik. Okey. Sekali lagi kita nak tengok. Tekan. Okey, dia menggunakan sistem auto lah. Maksudnya kita tak perlu nak menggunakan kederak kita lah untuk nak stand dia. Dia ada side stand tak? Ada stand. Okey, side stand pun dia ada. Okey, ada tu dia. Dan double stand pun ada. Dia nampak macam agak mewah, selesa. Dia fokus pada keselesaan. Okey. Tengok tempat tak kaki, benar besar tebok. Dan gua sendiri duduk kat belakang tadi. Tengok tu. Puan. Ni memang kalau untuk naik dengan couple dengan bini lah noh. Dengan bini memang best lah. Bini boleh sandang baik. Tak boleh leno. Memang kena pakai seat belt ni. Kalau tidak ni memang boleh terbuai ni. Speaker ada belakang dua, beda bini kat belakang. Ni pun ada lagi speaker belakang. Depan ada dua, belakang ada dua. Okey, ada tu nampak tu tepi tu. Dan di depan pun ada dua. Dia pakai sistem apa? Dolby ke apa? Tak tahu lah. Yang herannya, aku tak tahu lah. Dia bagi charger depan dua. Okey, ada charger. Okey, tu. Tempat charge dua. Okey, Ada sini ada satu lagi. USB-A dengan Type-C. Okey. Lepas tu, anda berapa lagi? Belakang pun ada lagi, nampak tu belah tu. Tu dia. Ni. Mana tu dia. Ni. Dia bawa Tu sampai ada berapa satu. handphone ni? Belakang ni pun ada lagi. ada Jadi lagi. ni apa sebenarnya ni? Apa Ni motor ke ataupun apa bus express? Dia di bus express dah tu. Macam-macam dah. Nampak tu box nak besar. Cuba dekat air tengok. Box besar ke box? Ada lampu. Ada lampu lah. Lampu ni boleh custom ni. Lampu ni Kenapa? boleh modify lah kira. Ni saya lah. Ni pun boleh bubuhi lampu-lampu tadi kan. Oh, yalah buka malam-malam kan. Buka kan nak bagi orang macam baru nampak kita kelaku dah. Tengok dia punya ni. Apa belakang punya lampu belakang dia buat panjang gitu noh. Oh, dia buat macam tu. Lepas tu nak buka box tapi dia ada switch tang ni. Mana? Switch dia pun digital lah ni. Switch pin ni nampak ni. Okey, tekan je. Tekan ni, dia buka belah tu. Belah tu pun sama ada button lagi. Oh ni dia dalam ni dia mungkin berapa liter ni tak Ni besar tak sangat lah. bubuh beg kan baju lepas lah ni. Tak masalah kan. Dia kedap tu getah dah. Dia getah ni memang. Mana yang tak masuk lah. Memang kedap lah. Dia tak pakai macam hidrolik lah. Dia pakai macam cuba cik tekan tengok begitu buka. kan dia gua try tengok jari mana ni. Ni ya. Cik halus je. Tekan. Jari halus kena jari halus kan. Tak apa tekan. Bunyi. Tu dia. Dia apa ada engine guard juga tu.
Mana dia punya enjin guard dia? Macam motor polis lah. Oh, Ni kalau ni. malam-malam ni, nampak meriah ni dah lampu. Ni lampu nyala ni. Ha, macam lah. Ni nampak kan kita belajar lu pai Corsa 2 kan. Nampak tu pai Corsa 2. Jadi Lepas ni- tu dia panggil motor ni pai. Apa kan? Okey. Ni ada guard dia siap-siap sini. Dan kalau kita tengok pula ke bahagian depan sikit, lagi kita tengok kat belah enjin ni. Tapi kita tengok depan dia punya sistem brake system dia ni. Dia pakai kaliper Dua apa? Juan. Dua piston. J Juan lah. Ataupun J1 dia sebut lah. Dia kiri kanan ni. Kiri kanan ada no. Double. Dengan rim saiz 18 tu kat depan. Spotlight pun dah. Oh ni dia punya gambaran depan ni pula ni. Nampak depan ni macam Robocop tu. Tu saya kata dia nak feature sikit lah. Dia macam futuristification lah. Oh tengok belah sini pun siap Macam dengan motor fiction kan. macam ni lah gaban lah. Oh tu dia punya radiator. Oh saiz dia tak padan dengan motor lah, kecil je. Enjin dia pun tak besar. Enjin dia pun nampak macam Tu nampak simple je. Ni enjin tu nampak. Enjin tu dia punya. Ada lubang tengok ni enjin. Kita nak tengok ni lah dia punya yang glass tu kan. Saya rasa dia enjin ni pun ada guna dekat motor lain juga ni. Yalah. Dia perkahwin-kahwin ni. Kalau tengok pada head dia tu, block dia tu 573 Maknanya 600cc lah. 600cc kan. Okey. Model apa betul lagi? dia LF900C. Okey. Ni nama enjin, nama model ni lah. Sini kalau tengok di enjin ni dia tulis Lifan. Oh betul enjin lipat tu. Enjin Lifan. Oh patut dia tulis LF lipat. Bukan LP. Kalau LP lipat. Lipan. Ni LF. Kalau LP lipan barang. Oh, lipan rupanya. Enjin lipat. Body ni semua pai motor. Pai motor punya. Bawah yang masuk W motor. Nanti dekat Malaysia akan dipasarkan di bawah jenama W motor lah. Oh, tengok dia punya ni bahagian ni dulu. Pun nak kalau kamera tu kat sini kita tak boleh nampak the whole dia punya bentuk apa ni handlebar dia ni macam longkang dia luas sangat. Kena macam tu. Dah skrin ni pun sakan. Skrin dia pun sakan tu. Ni boleh mana? Ni benda windshield ni. Windshield ni pun automatik tapi nak mana tak reti apa tau. Ada orang ni dia punya sistem banyak ni. Kita ni review panjang kan, agak-agak orang duk maki kamu tak? Tak apa, kalau dia pun syok, hampa syok hampa tengok habis. Kalau syok tengok habis. Kalau hampa menyampah hampa jalan dah. Hampa menyampah hampa tak tengok. Tak Tapi tengok. motor ni memang dahsyat lah. Motor ni memang best kan. Sebab kita tengok ni dia punya ni nampak motor ni nampak macam futuristik juga. Cuma tang belah kanan punya ni macam biasa-biasa je. Macam kita tak ada lah macam sistem terlalu ni sangat. Walaupun kita nampak dia futuristik, bahagian switch ni nampak cerai. Nampak cerai besar. Mungkin dia nak bagi kita pening lah. Kalau dia buat terlampau model kan, kita semua dah lah tang ni kursi dah lah. Lepas tu satu lagi nak tanya, kalau kita nak bubuh minyak lah tahu dia pakai apa ni, bateri ke apa? Berminyak kita tekan ni. Pakai minyak je lah. Dia pakai minyak. Ni sebab ni lah. Kan kita pakai ayak pun nampak dia buat rantai tu. Okey, buat rantai ni. Kadang-kadang kena kalut-kalut ni jatuh kan. Tak tahu ada berapa liter tank dia tu. Kita check balik lagi. Kita tulis kan, kita tulis dalam description. Tapi kalau luas besar lagu ni biasanya dalam belah liter ataupun 20 kan. Mustahil nak jadi bubuh tank lori tu kan. Tak logik lah. Okey, dan pai motor tu. Pai Corsa 2 pai. Ni kadang-kadang kita pun kalau tak mengaji bahagian ni, kita pun tak tahu nak sebut macam apa ni. Huruf Siam ke? Ni pai nak. Kita sekolah ni kan belajar untuk pai. Ni pai lah. Pai motor. Pai motor. Kalau Siam pai nai. Pai nai. Dia panjang pun. Okey. Sat. Okey, kita nak tengok cara nak naik dia. Tu dia. Tu dia. Motor ni dia tak tinggi mana pun. Motor ni memang serius, dia macam skuter kot noh. Dia punya ketinggian skuter yang maxi tu, dia nampak rendah dia. Untuk orang yang 160 cm pun pasalnya tak ada masalah ni. Try tengok macam mana. Okey tadi tapi masa nak turun tu, pasal kita nak main tungkat yang elektronik tungkat ni, pastikan kita tarik kelas. Okey. Baru tungkat tu function. Tungkat function lepas tu tengok saya tekan depan ni. Nanti tak dulu. Sebelum tu tadi kita tak off pun dia punya switch dia macam mana kalau off dia dekat mana? Switch dia pakai kad, dia tak tahu dah. Oh, dekat dia pula. Kita touch kat mana ni? Touch kat sini betul. Oh. Power gila noh. Dia gabungkan antara purba dan elektronik. Okey. Dia gabung dua-dua. Okey, tadi tarik kelas. Tarik kelas, tekan ni nak turun motor. Okey.
Dia jalan ni. Ha. Mana tak hilang? Oh, tu dia. Oh, Nampak okey. dia pula. Oh, gitu ya. Rendah tengok tu. Mamat ni dia punya kaki, dia punya ketinggian 170 berapa tak? Ingat. 170, 180 lah kita kata. 180 tengok kaki tu dia. Kalau 160 ginjak sikit je. Sebenarnya bukan punca masalah tinggi. Punca dia cushion ni lebar. Kaki kita Okey. Cushion dia lebar. Sebab tu kaki kita jadi pendek. jadi pendek lah. Selesa. Standard tinggi je, tidak kan rendah je. Memang selesa. Dan kita pun ada satu ni macam bar untuk kita dah senang nak ni turun ke apa nak pegang. Kan tekan. Ah. Dia ini V. Jadi dia bunyi V lah. Dia bunyi V lah. Dia ala-ala macam siapa suka bunyi-bunyi Indian Amerika kan. Ali ke. Ni tak boleh tu. Ni dia tak buat lagi. Kita dekat-dekat. Baik. Oi garang. Ni apa cakap ni? Tengok saja ke macam ni? Itu tak dapat. Okey. Ni buat macam mana ni? Nanti tak rapat lagi ni macam mana? Dapat lah tu. Tak lagi. Tu dia. Dia dah buka pun. Dia tak ada gear ghostan lah. Tak pastilah ni. Tapi dia tak berat sangat dah. Yang satu lagi yang pentingnya Sebab saya motor ni dia tak berat. Tengok relax lah. Kalau saiz-saiz macam ni kan, kalau jenis-jenis lain lah berat. jenuh duk tuik ni. Tapi dia ringan. Ringan lah, relax macam bawa EF5 lah tengok. Jangan lebih kurang motor ni senang. Tu dia. Ni dia. Nyemai dah. Kita boleh pergi makan angin dah lah. Boleh dah.